Okay, Puan nak tanya sikit lah. Macam selalu hari raya kan, bila Puan pergi beraya, lepas makan Puan selalu akan angkat pinggan sendiri ataupun Puan akan tinggal je? Kalau awak tanya saya, daripada kecil saya memang dah dididik untuk basuh pinggan sendiri. Jadi bila kita makan dekat rumah orang dah terbiasa dah nak mencari dapur, cuci pinggan. Itu bagi saya macam itulah sebab culture gitu jugalah. Okay, so selalunya lah kan, kita akan nampak time beraya ni kan, perempuan je buat kerja bahagian dapur. Adakah lelaki ni tak patut buat? Okay, bagi saya nak cuci pinggan ni, dia macam bagi saya tu adab jugalah. Sebab kita datang ramai-ramai kan. Betul 10 orang. Lepas tu kita tinggal pinggan melonggok. Nanti tuan rumah nak hadap lagi tetamu lain. Dah bagi kerja dan membebankan dia. Jadi bila adab ni, dia tak kira jantina. Oh adab perempuan saja kena beradab, laki tak. Perempuan ke laki ke tak ada masalah untuk pergi kat dapur, cuci pinggan sendiri. Dah lah dia masak untuk kita, hidang untuk kita. Tu kita tinggalnya sampah sarap dekat atas meja dengan pinggan-pinggan. Tak bagus lah. Itu pandangan saya. Tapi kalau orang lain dia rasa dia tak biasa buat macam tu, nak buat macam mana? Biasa-biasakanlah diri.